Yau tadi sempurnakan bunyi, waulin, alirkan suara, raikan sifat rakhawah pada huruf waw, muddin, daripada muncung pada mim masuk pada huruf dal sabtu, kita tarik balik muncung, kita tahan suara. Dal antara sifatnya yang menonjol di sini iaitu syiddah, tertahan suara. Yaumud, perhatikan gerak mulut saya, mud. Okay. Letak bagi tepat hujung lidah pada pangkal gigi kacip atas. Makhraj bagi huruf dal. Kemudian ada bunyi pelat sikit. Bila kita letak pada makhraj yang betul, maka akan ada bunyi pelat. Tapi jangan risau, pelat itu pelat yang tepat. Okey. Di macam biasa kita ambil kadar 4 harakat, mad arid li sukun, kadar pertengahan. Seterusnya kita tutup dengan huruf nun yang kita matikan kerana waqaf. Maka pada huruf nun, macam biasa setiap kali kita waqaf dengan huruf nun ataupun jumpa nun sukun, kita raikan sifatnya. Antaranya tawassut dan gunnah. Ada gerak mengalir sedikit dan ada satu harakat dengan bunyi di belakang tu mesti ada.